Dah kalau kita nak sedap, ambil fatwa hak awal. Yang afdal tidak melakukan jamak dan qasar. Soalan seterusnya. Apakah hukum kesian tengok haiwan disembelih dan dimasak? Dia kesian tengok haiwan disembelih. Kesian itu bukan dibuat-buat. Itu fitrah sebahagian manusia yang menjadi tabiat dipanggil. Nah, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga bermanfaat. Mari kita mengaji bersama. Jom kita play bersama. Let's go. Ada orang dapat kasihan tengok binatang, ada orang tak rasa kasihan. Jangan sampai zalim sudah. Kita tak kasihan tengok disembelih, tak ada masalah. Ada orang rasa kasihan, kesiang tu lah. Siang tengok, tak? Tak ada masalah. Ramai ke orang? Tak? Rasa takut, rasa sedih tengok, tak? Bila disembelih. Tapi bila dah jadi maknanya gulai nasi minyak, hilang rasa kasihan. Faham lagi? 3 pinggang tambah berjeluah, nasi patah hidung ni. Jadi janganlah sampai, kalau kesihan tidak salah, yang salah kita sampai mempertikaikan ibadah korban. Mu siapa nak mempertikaikan ibadah korban? Mu hanya seorang manusia yang menumpang di bumi Allah. Bumi ni Allah yang punya, bukan tok mu punya. Faham? Allah yang punya. Hadza ardu milkun lillah. Ini bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dia suruh korban, kita korban. Orang kafir jangan cakap banyak. Soalan seterusnya. Isteri saya ni kalau saya ajar tegur, susah nak dengar. Cepat mengajuk. Keras kepala. Khabar gitu begini salah. Wak tak tahu. Apakah isteri itu dikira derhaka pada suami? Bukan isterimu seorang, gitu belaka. Itulah kau puang, faham? Sabarlah, dah mu pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Faham? Kalau tak sabar habislah cerita. Okey? Itu memang kau puang. Kerah kepala, kerah keng, angin, nelang, kepala haliang. Faham lagi? Nampak dia sama dia belaka. Nampak muka comel. Perangai uduh. Dan kita sabar, banyak beki, banyak tegur, banyak nasihat. Betul tak? Bini siapa? Khabar dengar lalu. Ada? Mana ada. Kalau ada mesti laki bini dia. Faham? Nampak tak? Bukan apa orang. Takut ada takar aku. Bini tak dengar kata, betul tu. Nak, gitu belaka. Orang Kedah, orang Terengganu, orang Pahang, orang Melaka dah. Kita nak sihat, dia berasa hati. Kita tegur, ngajuk. Kalau kita ajar, tak mau dengar. Kalau kita khabar, buat lebih kurang. Kalau kita cakap, dia buat paling tak lain. Betul tak? Itulah. Sebab apa? Sebab kurang akal. Kan? Siapa kata kurang akal? Nabi. Bukan jana gila babi. Bukan. Kurang akal tu maksudnya, ialah dia macam budak-budak. Dia macam kanak-kanak. Faham lagi? Macam budak-budak kan? Kita kena banyak sayang dia, banyak maafkan dia. Okey? Kerana dia tidak sempurna dah. Saya tertengok sekawan jemaah bila dalam solat nak bagi salam, kepala dan tubuh gerak sekali. Tak kira solat fardu atau sunat, jadi tabiat. Dengar baik-baik. Kalau bergerak sedikit tak ada masalah. Tapi janganlah bergerak dada berpaling daripada kiblat sebelum ucap Assalamualaikum. Kalau selepas kum dada berpaling tak ada masalah. Contoh yang batas sembahyang banyak berlaku. Assalamualaikum. Dak kum ni mualai ni dada dak ngadak kiblat dak. Betul tak? Syarat sah sembahyang menghadap kiblat daripada takbir sampai salam. Faham? Dari takbir sampai salam.
Jadi Nabi berpaling pipi, bukan berpaling dada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita assalamualaikum warahmatullahi. Nampak tok tua belakang. Faham lagi? Ha. Salam tak? Ha. Saya sedang berjimak. Dah mau tanya kau ni salam kau ni. Tulis kau ni. Tengah berjimak saya datang haid. Pula dah tanpa sedar. Saya sedar selepas selesai. Adakah saya suami saya dikira berdosa? Baik. Tidak berdosa. Kerana apa? Kerana bukan disengajakan. Nah. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hendaklah kamu jangan jimak isteri kamu dah ketika masih haid. Sampai bila? Sampai 2 syarat. Syarat yang pertama, hatta yatahurna, sampai kering dah darah. Syarat yang kedua, fa iza tatahharna, lepas kering darah, maka bila suami isteri kamu mandi, fa'tuhunna, baru boleh jimak. Faham? Ini salah, tak ada masalah. Okey. Siapa ada nak tanya soalan lisan dah? Nak balik dah. Ni esok pula. Ha. Ada tak? Tak ada ah? Ya. Ha. Niat nak menazar. Nazar ke niat baru? Ha. Apa niat dia? Sekor je kambing. Ha. Tahu dah niat tu nak aku niat sekor kambing gitu. Kena sebut aku nak buat kenduri sekor kambing. Lain. Tu sembelih boleh, hak daging siap boleh. Tapi aku nak sembelih. Tu lain. Mu sembelih. Niat nak makan kambing dalam frozen boleh. Niat nak sembelih kambing kena sembelih hak hidup. Faham tak lagi? Ada beza tak situ? Niat nak jamu orang makan daging kambing. Orang lain sembelih boleh. Faham? Tapi kalau aku nak sembelih kambing, lain. Kambing kita beli sekor, kita sembelih atau wakil orang sembelih. Lagi soalan? Semayang atas kursi. Hak di Cina tu. Tak betul. Dalam mazhab Syafi'i tak betul. Kerana sujud ini dia kena tinggi punggung daripada kepala. Ini kepala dengan punggung sama tinggi. Tidak dalam kedudukan sujud. Yang sebenarnya kalau orang yang uzur, Nabi semayang ketika uzur, dia rokok tu dengan isyarat. Faham? Menundukkan kepala. Dan sujud pun dengan isyarat. Faham lagi? Okey? Jadi tak perlulah kalau atas kerusi kita nak sujud, nak letak papan dan sebagainya. Kerana apa? Syarat asalnya ialah punggung tinggi daripada kepala. Tapi taklah kita kata tidak sah. Dalam keadaan orang yang sakit sebenarnya diberi kelonggaran. Ada bagai-bagai. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Orang yang dalam kepayahan dia diringankan hukum. Jadi kepelbagaian. Jadi mana yang mudah kepada kamu, itulah yang kamu lakukan. Soalan terakhir. Cara dia paksa. Dia nak sesal ada terbuang. Dia campur reset. Maknanya bakar. Bakar mana? Jangan halau boleh, jangan bakar dia dengan api. Jangan bunuh dengan api. Gunakan api untuk menakutkan dia. Boleh bakar. Ada, kita spray boleh. Jangan bakar. Okey, bakar hangus dia. Nampak? Membunuh dengan api. Menggunakan api boleh untuk menghilangkan tebuan dalam sarang. Tak? Sebab apa dia nak bakar? Dia bunuh lalu ada bidaktik dia mula. Nampak? Sebab tu orang dia kena pakai sembur, kena pakai gas dan sebagainya. Kalau kita tengok di luar, tak banyak orang menggunakan api. Sebab kita nak mudah guna api. Mereka guna spray je. Guna spray.
Nah, serkuk gitu pun boleh. Nah, sarang yang boleh kita tutup, terus ikat je, buat lari sarang. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih pada yang bertanya. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri. Yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Malam ini muka surat 15 atas sekali. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah yang lebih afdal daripada mereka itu sahabat Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Dan yang empat ini sekalian, iaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, khalifah. Apa makna khalifah? Ganti Nabi SAW yang dapat pertunjuk. Kemudian yang tinggal daripada yang 10 yang telah disaksikan dengan masuk syurga. Dan mereka itu Talhah dan Az-Zubair dan Sa'ad dan Sa'id dan Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhum. Kerana sabda Rasulullah SAW, Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Utsman fil jannah wa Aliyu fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id ibn Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Artinya Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga dan Utsman dalam syurga, dan Ali dalam syurga dan Talhah dalam syurga, dan Az-Zubair di dalam syurga, dan Abdurrahman bin Auf di dalam syurga, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam syurga, dan Sa'id bin Zaid dalam syurga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam syurga. Menceritakan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Ad-Diya Al-Muqaddasi dan Abu Nuaim dan Ibnu Abi Syaibah, dan lain daripada mereka itu 3 orang daripada Sa'id bin Zaid, yang ini sahabat radhiyallahu anhu. Baik, kita sambung lagi tentang sahabat Nabi. Kalau orang tanya kita makhluk paling mulia Rasulullah SAW, dia makhluk yang Allah cipta paling mulia. Maknanya compare dengan semua makhluk, bukan banding dengan manusia saja. Nak banding dengan langit, Nabi lebih mulia. Banding dengan arasy, dengan kursi, dengan apa lagi, bulan, bintang, matahari, cakrawala, apa yang Allah cipta paling mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya pula manusia yang paling mulia, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang terbaik. Sahabat Nabi banyak, ada sahabat Nabi Musa, ada sahabat Nabi Isa, ada sahabat Nabi Lut dan lain-lain lah yang bersahabat dengan dia, yang rapat, yang dekat, yang berkhidmat untuk Nabi masing-masing. Cuma sahabat Nabi kita yang paling afdal. Nak nisbah sahabat-sahabat. Nampak? Kita sahabat ni friend lah. 120,000 orang atau 124,000 orang. Kita 5,000 orang. Sahabat Facebook. Sahabat juga, okey? Tapi ada yang kita tak kenal lah, ada yang cuma like pun dah ada, sahabat saja pun ada dah. Sahabat Nabi ni dia lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu
sahabat Nabi lah. Kamu tu bukan kita dah. Kamu tu bukan orang KL, bukan orang Johor, bukan orang Mekah, bukan orang Kedah, bukan orang Terengganu. Kamu tu ashabun Nabi dalam kitab tafsir. Kuntum ashabun Nabi. Okey? Sahabat Nabi khairu ummah, umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang Allah cipta di kalangan manusia. Dan ulama ahli sunnah berkata, kalau jenis-jenis makhluk secara umum, tidak secara peribadi, maka ciptaan Allah yang terbaik manusia. Kerana apa? Kerana pada manusia itu ada makhluk paling mulia, Nabi kita, dan ada manusia terbaik, iaitu sahabat Nabi. Dalam banyak-banyak manusia, kumpulan terbaik kuntum. Allah kata. Alhamdulillah, kita telah menyimak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi bekal untuk aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi tuan-tuan yang baru bergabung di channel kami, mari kita subscribe bersama biar tidak ketertinggalan tazkirah terkini dari Ustaz Azhar Idrus. Dan kita setiap harinya mengaji di channel ini bersama-sama untuk menambah ilmu tentang hukum-hukum agama atau pertanyaan-pertanyaan dari seputar hukum-hukum agama dari para jemaah. Kita menyimak bersama-sama, kita bisa amalkan sehari-hari. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tidak batasnya. Kami akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.